Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di negara Brunei Darussalam, jumlah kanak-kanak berumur antara 0 hingga 5 tahun yang dikenal pasti mengalami masalah kurang pendengaran telah mencatatkan peningkatan yang ketara dalam tempoh 5 tahun kebelakangan ini. Berdasarkan data yang diperoleh daripada unit audiologi, peningkatan tersebut adalah sebanyak 127%, iaitu daripada 88 kanak-kanak pada tahun 2019 kepada 200 kanak-kanak pada tahun 2024. Menteri Kesihatan dalam perutusan sempena sambutan Hari Pendengaran Sedunia menjelaskan, meskipun bilangan kanak-kanak yang didiagnosis dengan masalah kurang pendengaran adalah tinggi, tidak semuanya melibatkan kehilangan pendengaran jenis kekal. Terdapat sebahagian kanak-kanak yang menunjukkan pemulihan pendengaran dari semasa ke semasa, sama ada secara semula jadi, melalui rawatan perubatan atau intervensi pembedahan. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, bagi kanak-kanak yang didiagnos dengan kehilangan pendengaran jenis kekal dan dikenal pasti berpotensi mendapat manfaat daripada penggunaan alat bantu pendengaran, peralatan tersebut akan dibekalkan secara percuma dengan serta-merta oleh Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Sejak tahun 2019 hingga 2024, 257 unit alat bantu pendengaran telah dibekalkan kepada kanak-kanak berumur di bawah 12 tahun. Selaras dengan amalan terbaik antarabangsa, negara Brunei Darussalam telah melangkah ke hadapan dengan melaksanakan liputan sejagat program saringan pendengaran anak damit sejak Ogos 2023. Melalui program ini, jelas Menteri Kesihatan, setiap anak damit berpeluang untuk menjalani saringan seawal tempoh neonatal, iaitu di dalam fasa perkembangan yang paling kritikal, bagi membolehkan rujukan, diagnosis dan intervensi dilaksanakan dengan segera, sekaligus mengurangkan risiko kesan jangka panjang terhadap perkembangan kanak-kanak. Menteri Kesihatan menambah, Kementerian Kesihatan juga telah mencatat satu pencapaian klinikal yang signifikan melalui kejayaan pembedahan implan kokli secara bilateral kepada seorang anak damit berusia 6 bulan, menjadikan negara Brunei Darussalam antara negara terawal di rantau ini yang melaksanakan intervensi tersebut pada usia yang sangat muda. Kejayaan ini bukan sekadar pencapaian teknikal tetapi simbol komitmen negara untuk memberikan peluang terbaik kepada setiap kanak-kanak. Bagi memastikan pengesanan pendengaran tidak terhenti di peringkat kelahiran sahaja, Perkhidmatan Kesihatan Sekolah dengan kerjasama Pusat Promosi Kesihatan, Kementerian Kesihatan juga melaksanakan ujian saringan pendengaran secara berkala sebagai sebahagian daripada penilaian kesihatan rutin murid di sekolah-sekolah. Menteri Kesihatan menekankan pengintegrasian saringan sistematik dan program intervensi awal dalam pelan kesihatan kanak-kanak dan kesihatan sekolah adalah penting bagi memastikan hasil yang lebih baik bagi kanak-kanak yang hidup dengan masalah telinga atau kurang pendengaran serta menyokong pembelajaran yang inklusif dan berkesan. Dengan tema dari komuniti ke bilik darjah, penjagaan pendengaran untuk semua kanak-kanak, yang mengingatkan kita bahawa penjagaan pendengaran tidak boleh terhad kepada klinik dan hospital sahaja, tetapi mestilah bermula dari rumah dan diperkukuh di peringkat komuniti dengan sokongan dan sistem kesihatan dan seterusnya dipastikan keberkesanannya di bilik darjah. Pendekatan menyeluruh dan bersepadu inilah yang akan memastikan tidak ada kanak-kanak yang tercicir hanya kerana masalah pendengaran yang tidak dikesan dengan lebih awal. Majlis Tadarus Rombongan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya berserta Majlis Perundingan Mukim dan Kampung di daerah Blaid diadakan di Masjid Zainab Lumut. Pada majlis tersebut, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, menyampaikan derma
kepada 24 anak yatim dari Mukim Liang dan Wakaf. Majlis diteruskan dengan bacaan tadarus Al-Quran dan bacaan tahlil serta doa selamat. Majlis bertujuan menjalinkan hubungan erat dalam kalangan pegawai dan kakitangan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri beserta ahli-ahli majlis perundingan mukim dan kampung serta pemimpin akar umbi. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan majlis pembukaan tadarus sempena bulan Ramadan. Dikendalikan oleh Jabatan Pertanian dan Agri Makanan bersama Jabatan Perikanan, majlis diadakan di Masjid Duli Raja Isteri, Pengiran Anak Damit, Mukim Kilanas. Pada majlis ini Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan menyampaikan sumbangan wakaf berupa peralatan keperluan masjid. Diikuti dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran beramai-ramai dan diselajurkan dengan berbuka puasa dan solat fardu maghrib berjemaah. Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya juga meneruskan lagi majlis tadarus sempena bulan Ramadan di Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan, Kuala Belait. Rombongan diketuai oleh Datuk Seri Paduka Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Timbalan Menteri Tenaga di Jabatan Perdana Menteri. Majlis diisikan dengan penyampaian wakaf berupa barang keperluan masjid, diikuti tadarus Al-Quran bermula juz 21 dan solat fardu asar berjemaah. Majlis bertadarus malam-malam bulan Ramadan di Istana Nurul Iman diteruskan lagi malam tadi dengan penyertaan dari rombongan Kementerian Pendidikan. Antara yang menyertai Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan, Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor Universiti Brunei Darussalam, Datuk Seri Setia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Universiti Islam Sultan Sharif Ali, dan Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Pengisian majlis tazkirah bertajuk Hidupkan Bulan Ramadan dengan Asmaul Husna Ar-Razak, iaitu Yang Maha Pemberi Rezeki. Sementara di bilik berasingan menyertai jemaah wanita Dr. Syamsiah Zurani Kancanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Datin Paduka Profesor Dr. Dayang Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor Universiti Teknologi Brunei, dan Dr. Hajah Lili Suzana binti Haji Samsu, Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Korporat Kementerian Pendidikan. Di mana pada pagi Ramadan kita ini siam, kita ini berpuasa. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pendidikan Co-Kurikulum, Jabatan Pendidikan Khas dan Pusat Keusahawanan Inovasi juga mengadakan majlis bertadarus di Masjid Kampung Serdang. Terdahulu diadakan penyampaian wakaf yang disempurnakan oleh Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Majlis merupakan salah satu aktiviti tahunan Kementerian Pendidikan beserta jabatan-jabatan di bawahnya yang bertujuan menyemarakkan bulan Ramadan serta memohon keberkatan, keredaan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rombongan Kementerian Hal Ehwal Agama tidak ketinggalan meneruskan lagi majlis bertadarus Al-Quran di Masjid Kampung Kupang, daerah Tutong. Rombongan diketuai oleh Awang Haji Samsul bin Haji Umar, Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Keugamaan Kementerian Hal Ehwal Agama. Majlis turut diisikan dengan tadabbur Al-Quran, kemudian diteruskan dengan tadarus, bacaan tahlil dan doa arwah. Juga diselajurkan penyampaian sumbangan wakaf. Rombongan seterusnya dijadualkan berada di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekanbangar, daerah Temburong pada hari Isnin 9 Mac.
Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi serta jabatan-jabatan, autoriti dan pihak berkuasa di bawahnya mengadakan majlis membaca surah Yasin dan bertahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairi Waddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Mengetuai rombongan yang berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Majlis berlangsung di Kubah Makam Diraja. Autoriti Kebangsaan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar China juga mengadakan majlis tahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairi Waddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis berlangsung di Kubah Makam Diraja. Rombongan diketuai oleh Datuk Seri Paduka Awang Haji Sofian bin Haji Sabtu, Timbalan Menteri Sekuriti dan Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri selaku pengerusi Lembaga Pengarah China. Bagi menonjolkan fungsi dan tujuan ilmu Al-Quran sekaligus memurnikan pandangan terhadap amalan Al-Quran sebagai tadabbur dan amal, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB melalui Jawatan Kuasa Tadabbur Al-Quran buat julung kalinya menganjurkan pameran Tadabbur Al-Quran. Bertemakan adakah siapa yang mahu mengambil pengajaran, majlis berlangsung di Kolej Universiti berkenaan. Hadir yang berhormat Pihin Orang Kaya Johan Pahlawan Datuk Seri Setia Awang Haji Adnan bin Bagon Pihin Siraja Khatib, Datuk Seri Setia Haji Muhammad Yusof, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Ahli Majlis Ugama Islam Brunei. Pengisian majlis ceramah bertajuk Maksud Ilmu Tajwid, Qiraat dan Taranum dan forum kongsi sama bertajuk Pengalaman Pengendalian Tadabbur Al-Quran di Masjid. Pameran disertai oleh 11 pempamer dari fakulti dan pusat Kupu SB serta agensi-agensi jemputan. Bagi meringankan beban perbelanjaan anak-anak yatim semasa menyambut bulan Syawal dan menabung bagi kegunaan di masa hadapan, diadakan majlis penyampaian derma anak-anak yatim di 3 daerah. Derma-derma adalah sumbangan dari Tabung Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, Tabung Kebajikan Anak-anak Yatim Daerah-Daerah dan Bank Islam Brunei Darussalam BIBD. Di daerah Belait, majlis berlangsung di Pusat Insani Seria. Penyampaian derma kepada 446 anak yatim disempurnakan oleh Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Belait. Juga menyampaikan derma Wakil Syarikat Minyak Brunei Shell Sendirian Berhad dan Syarikat Suasana Mentari Engineering Services. Turut hadir ahli-ahli majlis mesyuarat negara. Bagi daerah Tutong, penyampaian derma kepada 479 anak yatim disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Majlis diadakan di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Juga menyampaikan derma Ketua Cawangan Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM Daerah Tutong. Manakala di daerah Temburong, majlis penyampaian derma kepada 138 anak yatim berlangsung di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Mukim Bangar. Menyempurnakan penyampaian derma Awang Hassan Baha bin Haji Umar, pemangku pegawai daerah Temburong. Juga hadir ahli majlis mesyuarat negara. Bagi anak-anak yatim, derma yang disumbangkan bukan sahaja membantu meringankan beban dalam menyambut Aidilfitri, bahkan dapat menampung keperluan persekolahan serta kebajikan mereka. Masih ada insan yang prihatin dan sudi membantu meringankan beban kami sekeluarga.
Bantuan yang diberikan amat bermakna kerana membantu kami membuat persiapan raya dengan lebih sempurna. Rasa gembira dan bersyukur dan insya-Allah sumbangan ini sebahagiannya akan disimpan untuk kegunaan pada masa hadapan, manakala selebihnya akan digunakan membeli baju raya. Hati saya dipenuhi dengan rasa syukur dan terharu. Sumbangan yang diberikan bukan sahaja meringankan beban kawangan, malah memberi kekuatan kepada kami untuk terus berusaha dan mencapai kejayaan. Fenomena gerhana bulan penuh dijangka berlaku di negara Brunei Darussalam hari ini bermula pukul 4.44 petang hingga 10.23 malam. Umat Islam adalah disunatkan untuk menunaikan sembahyang sunat gerhana bulan jika sabit berlakunya gerhana. Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Jabatan Hal Ehwal Masjid akan mengadakan sembahyang sunat gerhana bulan di masjid, surau dan balik ibadat seluruh negara dengan tumpuan utama di Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan selepas sembahyang fardu isyak berjemaah. Orang ramai dialu-alukan hadir bagi sama-sama menunaikan sembahyang sunat gerhana bulan. Jabatan Perkhidmatan Elektrik JPE memaklumkan bahawa gangguan bekalan elektrik yang melibatkan loji rawatan air Bukit Baron dan loji rawatan air Layong di daerah Tutong telah berlaku pada 1 Mac lalu berikutan kerosakan alat pensuisan utama di stesen elektrik utama Lamunen. Bekalan elektrik sementara telah berjadi selalukan melalui laluan alternatif pada hari yang sama. Bagi memastikan kesinambungan operasi loji, JPE turut menempatkan jentera bergerak genset di kawasan terlibat sementara kerja-kerja pembaikan sepenuhnya sedang dilaksanakan. Gangguan ini bersifat terpencil dan tidak menjejaskan kestabilan keseluruhan sistem pembekalan elektrik negara. JPE juga bekerjasama rapat dengan agensi berkaitan bagi mengurangkan sebarang impak kepada pengguna. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan memaklumkan usaha-usaha pemulihan berikutan gangguan bekalan elektrik yang menjejaskan loji rawatan air Bukit Baron dan loji rawatan air Layong di daerah Tutong masih diteruskan pada masa ini. Usaha pemulihan sedang giat dilaksanakan secara bersepadu oleh Jabatan Perkhidmatan Air dengan kerjasama Jabatan Perkhidmatan Elektrik bagi mengembalikan operasi perkhidmatan masing-masing dan memulihkan bekalan air kepada pengguna dalam kadar segera. Dalam tempoh ini, beberapa lokasi standpipes telah pun dipasang semula dan orang ramai dinasihatkan untuk membawa bekas-bekas bersesuaian bagi mendapatkan bekalan air bersih.